Anwar Musa dia jual tanah tu hak dia. Yang kami punya ni kami tak nak jual. Yang awak sibuk apa pasal? Tuan ni tak nak jual. Apa sibuk pasal? Itu simple je kita ambil. Saya mampu. Ini semua tuan-tuan dia ni, penduduk sini, semua tak nak jual. Saya mampu jaga maintenance rumah saya. Apa ada masalah? Sekarang ni masalahnya dalam JV yang saya tengok, mereka telah menjadikan tanah ini sebagai cagaran kepada pihak yang mereka nak buat cagaran. Jadi maknanya sekarang duit yang diorang rampas adalah duit rakyat sendiri, dicagarkan tanah penduduk untuk kepentingan penyaman diorang. Ini yang kita kata zalim. Itu yang saya kata tadi, Yahudi dengan diorang ni mana lebih baik? Yahudi beli tanah orang Palestin dengan duit diorang sendiri. Tapi diorang ni ambil tanah rakyat, konon-kononnya bayar pampasan, sediakan rumah baru. Itu semua adalah duit orang ramai, bukan duit diorang. Sebab tu saya tanya, mana lebih baik antara Yahudi dengan puak-puak yang rampah tanah Kampung Sungai Baru? Komen tu rasa-rasa boleh beli ke rumah yang berharga 7-8 juta di KL? Jadi sebab tu saya nak supaya yang buat fitnah kat luar sana, yang kata patut kena roboh rumah buruk dan seumpamanya, tolong tengok sendirilah buruk macam mana. Jadi ini semua fitnah di kalangan penyokong-penyokong kapitalis, penyokong-penyokong pemaju yang tak tahu apa-apa. Jadi yang buruknya ialah sebab apa buruk? Sebab mari jentolok secara haram pergi kacau, pergi buang tingkap, pergi pagar, itu yang nampak buruk. Tapi macam mana kalau kita kata Ngah Komen memperuntukkan satu peruntukan yang berjuta-juta, berpuluh juta untuk pembangunan kampung Cina 80 juta. Tapi macam mana dengan kampung Melayu? Sedangkan adakah dia ni merupakan menteri Cina ke menteri Malaysia sebenarnya? Ini yang kita bersoal. Rakyat Malaysia, semua bangsa berhak atas peruntukan tersebut. Jadi sebab itu benda ini sebenarnya benda yang tidak mengharmonikan masyarakat. Saya tahu orang Cina, ramai kawan-kawan saya orang Cina, dia bukan setuju sebenarnya. Tapi sikap DAP ni dia boleh menyebabkan berlaku ketidaksenangan antara kaum sebenarnya. Ini yang kita kena faham. Kita selama ni kita memang berbaik-baik dengan semua bangsa, tak ada masalah. Betul Kak. Tapi kalau orang politik dah bangkitkan isu ni, jadi rakyat bawah ni akan bangkitlah. Betul. Siapa yang minta untuk bangkit? Jadi sekarang ni masalah besarnya ialah disebabkan oleh banyak berita-berita palsu. Kerajaan pun sama, Khalid Samad bekas menteri pun turun sama, kempen orang suruh jual tanah. Jadi sebab tu saya nak betulkan satu lagi naratif. Orang kata sebab penduduk tak puas hati dengan pampasan. Sebenarnya mereka bukan tak puas hati dengan pampasan, mereka tak nak serahkan kuasa ni. Tanah ni dalam Islam adalah kuasa, mereka tak nak serah. Boleh tanya ni tuan dia sendiri, bukan isu pampasan. Ini ada sentimental value Kak Nap sebab arwah ayah dia pertahankan tanah ini. Betul. Daripada bukan masalah harga, bukan masalah ini. Anwar Musa pun jual tanah, dia kata tanah ni. Anwar Musa dia jual tanah tu hak dia. Yang kami punya ni kami tak nak jual. Yang awak sibuk apa pasal? Tuan ni tak nak jual. Apa sibuk pasal? Itu simple je kita ambil. Saya mampu. Ini semua tuan-tuan dia ni, penduduk sini, semua tak nak jual. Saya mampu jaga maintenance rumah saya. Apa ada masalah? Kalau awak tak mampu, tak ada isu. Terpulang pada awak. Pada saya tak ada masalah. Saya mampu buat maintenance. Baru ni sebelum saya kena keluar ni, 2019, saya buat maintenance RM60,000. Saya betulkan atap, cat balik, cat cantik-cantik. Tapi dalam 2023, saya dapat untuk notis untuk dikeluarkan daripada rumah saya. Sedangkan notis daripada pengusuran dari mahkamah tak keluar lagi untuk rumah teres. Saya ada bukti. Notis dikeluarkan oleh pejabat tanah, surat warna merah lagi. 5 September 2023. Sekali lagi keluar lagi 5 Oktober 2023. Kalau saya tak keluar lepas tempoh tersebut, saya kena denda RM500,000 dan penjara 5 tahun. Gila ke? Gila apa? Ini tuan tanah, dia tak nak keluar. Tak nak keluar daripada tanah sendiri, kena denda, nak kena penjara. Sedangkan perintah mahkamah belum keluar lagi. Zalim. Zalim sungguh sebab tu saya kata, kalau kita faham, minta maaf saya sebutlah, kita tengok Israel zalim kan. Rampah tanah Palestin. Sebelum dia rampah tanah Palestin, bukan dia rampah tahu, dia beli. Betul? Dengan harga yang mahal. Waktu Yahudi duk beli tanah di Palestin, ulama sudah keluarkan fatwa tak boleh jual. Tapi ada orang yang tengok commercial value macam Khalid Samad, malah macam kerajaan PH, duk fikir value. Dia orang ni fikir masalah kuasa.
Jadi sebab itu tanah di Palestin akhirnya terjual kepada orang. Okey tu. Masih banyak. Terima kasih Datuk Akhirnya terjual kepada orang Yahudi. Orang Yahudi beli dengan duit dia orang. Sekarang ni pemaju beli tanah dengan duit orang ramai, bukan dengan duit dia orang. Betul. Jadi cuba saya nak tanya betul-betul. Antara Yahudi yang beli tanah orang Palestin dengan duit orang Yahudi, mana lebih baik dengan sekarang ni pemaju? Bukan Islam ya. Bukan Islam, yang mana pembeli itu syarikat-syarikat pemaju yang terlibat semuanya adalah bangsa Cina. Beli tanah status emas. Kemudian yang dihalaunya orang Melayu. Mereka beli tuan-tuan bukan dengan duit dia orang. Saya tengok dia punya paid up capital tak berapa sangat. Nak beli projek beratus-ratus juta. Peringkat awal ni 1,000. Itu pun tak ada keuntungan. Kita bukan tak check, kita check je semua. Kita tahu undang-undang. Ya. Jangan anggap semua orang kampung Sungai Baru, orang kampung baru ni tak tahu undang-undang. Kita tahu undang-undang. Kalau dalam COVID-19 semua tutup, lockdown, totally lockdown, 100% lockdown. Pejabat mana buka, parlimen mana buka, saya tanya. Parlimen sendiri ke buka? Boleh buat keputusan. Saya tanya balik. Bagi kita, kalau nak bangunkan, kita bukan tolak pembangunan, bincang dengan penduduk. Betul. Bincang, dapatkan kita punya tanah pendapat. Tanah ni bertuan. Ya. Tanah bertuan. Jangan samakan rumah flat dengan rumah teres. You kata rumah teres you boleh bagi 3 pintu. 3 buah pintu kondo. Rumah saya nampak dekat 4,000 kaki persegi tu. 339. Awak nak bagi saya 3 ke? Itu yang kita kata zalim. Zalim sebab dia rampas rumah kita, dia bagi ikut suka dia. Yang orang tak fahamnya ialah sebenarnya dia orang ni bukan pakai duit dia orang. Mereka bayar ni semua duit orang ramai. Sebab bila mereka dapat saja projek ni, apa dia orang buat? Maka dia orang akan dapatkan pinjaman bank. Biasanya kadang-kadang KWSP, duit orang ramai yang akan melabur dalam proyek yang seperti ini. Jadi bila mereka dapat pelaburan, pelabur-pelabur seperti bank dan seumpamanya nak buat pelaburan mesti ada cagaran. Sekarang ni masalahnya dalam JV yang saya tengok, mereka telah menjadikan tanah ini sebagai cagaran kepada pihak yang mereka nak buat cagaran. Jadi maknanya sekarang duit yang diorang rampas adalah duit rakyat sendiri, dicagarkan tanah penduduk untuk kepentingan pinjaman diorang. Ini yang kita kata zalim. Itu yang saya kata tadi, Yahudi dengan diorang ni mana lebih baik? Yahudi beli tanah orang Palestin dengan duit diorang sendiri. Tapi diorang ni ambil tanah rakyat, konon-kononnya bayar pampasan, sediakan rumah baru, itu semua adalah duit orang ramai, bukan duit diorang. Sebab tu saya tanya, mana lebih baik antara Yahudi dengan puak-puak yang rampas tanah kampung Sungai Baru? Jadi tuan-tuan fikir sendirilah. Kalau nak faham betul-betul, bayang rumah tuan-tuan yang kena macam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang undang-undang URA ni kan, salah satu selain daripada menjejaskan penduduk orang Melayu, dia juga menjejaskan kedudukan raja-raja sekali. Soalan saya, adakah raja-raja Melayu ataupun Ketua Agung tahu tentang URA ni secara spesifik? Saya tak beritahu lah sama ada mereka tahu ataupun tidak. Apa yang berlaku ialah orang ini yang membuat cara ini meniru daripada Singapura. Dan di Singapura semua kampung-kampung Melayu sudah dihapuskan. Dan penduduk di kampung-kampung ini diagih supaya mereka tidak lagi bersatu. Di mana-mana tempat pun jumlah orang Melayu tak boleh lebih daripada 20%. Benar ada unsur politik dalam ini, bukan semata-mata untuk nak bangun, tetapi ada unsur politik supaya bandar kita tak ada orang Melayu sama sekali, dan orang Melayu hilang kuasa politik kerana mereka akan berpecah kepada kawasan-kawasan luar bandar, tempat ini, yang mana mereka menjadi lemah daripada segi politik, dan bandar-bandar akan dimiliki oleh orang bukan Melayu.